Hari ni kita book kat sini A. Tengok macam mana. Kita dah siap dah kita punya setup hari ni. Kita ada dome dengan bedroom je kali ni. So jom tengok. Macam biasa kita kali ni kita pakai meja pun minimalis sikit. So kita punya ruby apa, meja pakai wagon je. Ni kita ada barang baru. Barang baru, barang dah lama tapi baru pakai, baru bawa. Okay, ni kita punya meja. Dan ni kita punya setup lah. Kita ada tandas. Kita kat sini, belakang tu tandas. Ada kaki. Sini pun dah. Oh, dah ada air dah. Ni. So ni kita nak ke apa? Zone B dan zone C. Zone B dan zone C ya. Atas tu sebenarnya tempat lain tu resort. Ni piknik tadi. Aduh. Tapi tak apalah. Mungkin tak muat lah ni. Ngam-ngam tak? Ni panjang mak-mak lah. Ini situ besar, kita tak muat. Oh, ni lagi lah. Dia letak tu apa? Untuk tapi usia upgrade benda dia buat. DIY. Dia buat apa? On in run. Oh, dah ada sengki. Tapi kalau dia turun ke bawah. Yalah. Kat sini kat. Mandi kat sini kat. Buat tapis kan. Mandi bawah tu. Oh, ramai kat dia ingat kan tak ada tadi. Kat ni. Ni hari ni kita sini atas ni. Ui, dalam juga. Ada ikan. Ya, nampak dua budak. Tu nampak ikan. Besar ikan. Oh, bukan ikan. Daun. Daun gerak. Ui, ramai. Penuh. Mungkin tak penuh tadi. Kita dah park dekat zone 1 tu. Malas dah nak ni dah kan.
Nah ni kat atas ni sama ke Ana? Basuh-basuh pun jatuh kat bawah ke? Tak. Ni dia Tu lah kadang. kan. Ya. Ini kat sini. Oh ni barbecue je. Tapi sekarang tak ada. Oh janji ada. Itulah. Ya, ni lah dia punya tapak dekat B dengan C belakang B. So kat sini dia siapa cepat dia dapat lah. Dia tak ada booking semua. Dia datang baru dapat. Sini air dia kira menenangkan. Bunyi je. Nak renang-renang kaki boleh. Long tak ada picture. Nampak ada picture pun tak sampah. Guys, kita hari ni dekat mana? Tapak satu kat Tekong ni. Sini kita ada satu dewan kat situ. Dan sini dia punya tapak A lah. Okay. Kat depan ni pun dia ada sungai juga sebenarnya. Tapi sungai ni tak sure lah boleh mandi ke tak kan. Tapi nak mandi tu own risk lah. Okay. Sebab ni dia daripada tak salah aku sungai Templar bukan Templar, Kancing jauh daripada ni sampai ke sini. Okay, ni air dia. Itu mandilah. Okay, so nak mandi tu kira sendiri-sendiri punya ni lah. Okay, ni kita boleh lepak dekat sini tengok sungai, di sungai kan. Mana yang ni sungai. Dan kat sini kita ada few tapak yang ada depan lah. Tapak dia kecil je sebenarnya. Jadi korang kena plan awal-awal lah macam mana nak park dekat sini kan. Macam ni tak muat. Okay, park camp dia punya tapak tu mungkin mostly 5x5 kot. Mungkin 5 meter kali 4 meter setengah macam tu lah. Okay, sini pun sebenarnya dia ada tempat barbecue kalau kita nak barbecue atas ni kan. Boleh. So, depan ni kita ada surau. Ni surau dia. Okay. Depan sana, hujung sana lah toilet. So sekarang ni kita just nak tunggu malam sebelum kita masak kita punya kambing. Jom. Okay, kita kemah kat situ. So kat sini ada bahagian dewan lah. Bahagian dewan. Dan dia ada tempat barbecue lah kat sini. Barbecue 2. Dan ada sinki lah kat sini. Ada 2 pipe. Tapi masalah dia kat sini
Tinggi ya. Dia keluar kat situ. Nampak. Nampak tak nampak? Apalah, harap ada perbaikan lah. View hari ni agak cerah. Malam macam nak hujan tapi tak hujan, jadi kita tak dapatlah nak test macam mana bentuk dan keadaan dom ni waktu hujan kan. Okey, takat ni okey lah. Dan pengudaraan dia macam kurang sikit, so kita orang tak tutup apa pintu depan tu full lah. So kita bagi open sikit supaya penggunaan yang lebih efisien lah. Okay guys, tamat kita punya kemahan kali ni untuk 2 hari 1 malam. So kita dah nak gerak balik lah. Sini pun hari ni tak ramai. Semua yang day pack pun tak ramai. Yang camping semua dah banyak, dah siap lah. So jom kita balik.